Kalau kita ni rasa kita ni betul, Mm-mm. tak pernah salah, orang bagi pendapat kita cakap tak. Kayaknya masa tuan mula-mula membuka company tu, apakah cabaran utama? Kayaknya baru start bisnes kan. Apakah cabaran utama daripada segi, adakah daripada untuk nak mendapatkan kerja tu, macam mana tuan? Untuk cabaran mula-mula sekali pun, dia dari segi marketing, tak semua orang akan tahu apa yang kita buat. Dengan networking yang ada, kawan-kawan apa semua, kita bagi tahu apa yang kita buat. Lama kelamaan benda tu akan merebak. Orang tu dah tahu start kita dah buat apa semua kan. So benda-benda macam tu dia tolong improvekan kita punya business. Okey, faham. Kayaknya tanpa networking, susahlah juga untuk seseorang usahawan tu untuk bergerak, betul kan tuan? Betul. Networking ni penting lah dari segi how you connect with people lah. So kalau kita ni rasa kita ni betul, tak pernah salah, orang bagi pendapat kita cakap tak. So benda-benda macam tu membuatkan you tak ada networking lah. Okey. Apa yang saya faham lah tuan kan, dunia pembinaan ataupun construction ni sangat luas, betul? Betul. Okey, boleh tuan kongsikan sedikit apakah fokus ataupun apakah bidang khusus syarikat tuan jalankan? Okey, untuk achievement sampai hari ni, alhamdulillah banyak elemen dan banyak sektor yang kita masuk. Which is yang mula-mula kita start dengan ambil sub trade lah. So daripada situ kita belajar how to go further kan. So sekarang alhamdulillah construction itself kita orang buat, renovation dan maintenance pun kita orang buat.